Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Daniel bin Jasmari. Nombor matrik saya ialah AE230027. Saya merupakan ketua kumpulan bagi Seksyen 6 Grup 3 dari kursus Ekonomi Kejahteraan dan Keusahawanan yang dibimbing oleh Dr. Riaz Ahmad. Assalamualaikum, nama saya Aiman Haikal bin Halim. Nombor matrik AE230013. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izzat Iman bin Muhammad Tarmizi, AE230041. Hai, nama saya Muhammad Syarifuddin bin Muhammad Yassin, kad matrik AE230047. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Akasha bin Abdul Rashid and nombor matrik saya AE2300 dan 38. Kami menjual waffle dan croffle, di mana waffle mempunyai 3 flavor dan croffle pula ada 4 flavor. Ya, betul sekali. Croffle kami ada mempunyai 4 flavor yang kami sediakan, iaitu klasik croffle, waffle yang rangup, sempurna dinikmati begitu saja dengan harga RM6.90. Seterusnya, biskos croffle dihidang bersama krim putih dan biskot lotus biskot yang manis dengan harga RM8.90. Perisa yang ketiga, kami ada Oreo croffle dihiasi dengan biskut Oreo dan krim putih dengan harga RM8.90. Dan akhir sekali, KitKat croffle dipenuhi coklat KitKat dan krim putih lembut dengan harga RM8.90. Untuk waffle pula, kami ada 3 jenis flavor, iaitu coklat, strawberry dan peanut, dan berharga RM5 untuk semua flavor. Tapi jika customer inginkan kelainan sedikit, iaitu dengan tambahan flavor lain, boleh juga campur antara 3 flavor di sini. Dan harga kami adalah RM5 juga. Bagi RNP, untuk aspek harga untuk perniagaan kami, bagi croffle, modal kami ialah RM5 dan kami decide untuk menjual satu croffle berserta perisanya dengan harga RM8.90 dan kami mengambil keuntungan sebanyak RM3.90 bagi satu penjualan croffle. Jadi untuk waffle pula, modal kami untuk menghasilkan satu waffle bagi penjualan ialah RM3 dan kami decide untuk menjual satu waffle sebanyak RM5 dan mengambil keuntungan sebanyak RM2 satu penjualan waffle. Kami mendapati bahawa perisa untuk croffle, setelah survey beberapa kafe, kami mendapati bahawa 3 perisa ini, Biscoff, Oreo dan juga KitKat adalah best seller di antara kafe-kafe yang kami survey. Mengatakan bahawa 3 ini adalah best seller. So kami menjangkakan bahawa student dan juga lecturer dan juga tetamu yang datang pada FPE Fest akan menyukai topping yang croffle yang kami jual ini, dan juga topping flavor untuk waffle kami, strawberry, coklat dan juga kacang adalah antara 3 pilihan yang kebiasaannya permintaan yang tinggi dan orang mahukan. So itu saja ulasan daripada saya berkaitan dengan perisa dan juga topping croffle dan juga waffle. Jadi kenapa kami memilih croffle dan waffle sebagai produk utama dalam jualan kami di FKE Fest? Kerana croffle dan waffle ini merupakan makanan yang sedang trending dan juga digemari ramai dalam kalangan pelajar dan juga pesyarah. Penyediaan croffle dan waffle ini juga mudah dan kos bahan mentah juga tidak terlalu tinggi, dan kami boleh pelbagaikan croffle dan waffle ini, mempelbagaikan daripada segi topping mengikut cita rasa pelanggan kami. Selain itu, croffle dan waffle ini mempunyai rupa yang menarik dan sesuai untuk dipromosikan di media sosial. Ini juga menjadikan nilai titik tambah dan juga kelebihan kepada kumpulan kami untuk mempromosikan croffle dan waffle ini di media sosial. Jadi berbanding produk lain, kami yakin croffle dan waffle ini mudah dijual dan berpotensi menarik ramai minat
khususnya kepada pelajar dan juga pensyarah dalam memberi keuntungan tinggi kepada kumpulan kami.